Perempuan tu pun tunggu abah sampailah adik yang keempat tu lahir. Mak bagi tahu masa mengandungkan anak keempat tu, tiba-tiba mak terasa sakit dekat bahagian atas perut. Sakit mencucuk-cucuk, tapi mak buat tak tahu je. Kadang masa sakit tu nak duduk pun tak boleh. Mak tahan je sakit tu sebab tak syak apa-apa pun. Tahun 2010, mak tak tahan sakit, muntah darah apa semua. Pergi hospital, doktor cakap tak ada apa-apa. Akhirnya mak suruh adik angkat dia yang kebetulan ada kebolehan merawat, tapi terhad untuk ahli keluarga je. Bila makcik tu tengok mak, dia menangis. Dia cakap, kenapalah tahan, lebih 10 tahun sakit, kenapa tahan? Lepas tu makcik pegang perut mak sambil buang sesuatu. Makcik kata nenek yang hantar. Lepas tu terus okey. Pasal benda ni abah pun tak tahu. Mak bagi tahu anak-anak masa kecil dulu tak pernah dapat kasih sayang nenek. Nenek belah mak dah tak ada. Yang Tasha dan adik-adik ingat, mereka memang tak suka pergi rumah nenek belah abah ni. Sepupu yang lain semua rapat dengan nenek, tapi tak ada pun yang nak bergilir jaga nenek sekarang. Mak cakap mungkin Tuhan nak tunjuk yang jaga dia sekarang ialah cucu dari perempuan yang dia tak restu, yang dia dah buat macam-macam. Mak sangat tertekan dulu. Ni pun sebenarnya baru balik dari rumah nenek, habis giliran jaga nenek. Tadi tanya nenek, dalam ramai-ramai cucu nenek, nenek paling sayang siapa? Nenek balas, nenek sayang semua, tak ada yang nenek tak sayang. Entahlah, akal nenek pun tak tahu takat mana je ada sekarang. Masa siang perangai okey lah, setakat jerit nak makan, tenung orang dengan mata tajam tu je lah. Tunggu malam nanti. Tasha pun dah penat nak jaga malam, tak larat nak kerja lagi, dengan penakutnya lagi. Dulu bila nenek jatuh sakit, mereka ada bawa nenek pergi hospital untuk periksa semua. Kenalah tahan ward seminggu, tapi disebabkan doktor tak tahu masalah apa, ditambah pula dah tua, abah minta doktor keluarkan nenek dari hospital. Tapi dalam masa yang sama, mereka panggil doktor jugalah datang rumah untuk periksa nenek. Awalnya mulut nenek belah kanan herok juga sebab stroke. Lama-lama okey balik. Tapi itulah sampai sekarang doktor cakap semuanya okey. Gula okey, darah okey. Masa nak periksa darah ni lah berperang nak pegang tangan nenek. Dia tak nak bagi. 3 tenaga muda lawan 1 tenaga tua je. Masa jumpa ustaz yang bagi tahu dekat dengan nenek ni ada 5 ekor. Yang 4 ekor tu semua ustaz boleh sebut siapa tuannya. Yang seekor lagi tu ustaz sebut nama tuannya ialah Jah. Bila ustaz bagi tahu Pak Long, Abah Mak Lang, Mak Su, nama pembela tu, semua mereka kenal. Duduk belakang rumah lah, kampung sebelah lah, apalah. Tapi yang Jah tu tak ada siapa yang kenal. Bila balik, Abah bagi tahu mak. Mak pun ceritalah dekat jiran belakang rumah yang